Okay, Assalamualaikum. Pak Ali kat sini. Okay guys, ada benda best. Baru dapat. Okay. So ni untuk yang ni lah. Untuk student yang buat tesis. Dan juga untuk supervisor lah. Ada tool yang best lah. Okay, first kali kita guna Noble LM lah. Sebenarnya bila student dah buat tesis atau paper, kita boleh guna Noble LM sebagai reviewer lah. Reviewer yang padu guys. Okay. First macam biasa lah. Korang kena buka Noble LM. Macam biasa. Saya dah buat. Saya tunjuk lah. Cekrip macam biasa. Okay. So, dan dekat sources, korang kena masukkan tesis atau paper korang. Kat sources, okay. Masukkan paper ke. Supervisor boleh masuk ke tesis student. Kalau student nak check dia punya tesis pun sama lah. Masuk ke tesis korang. Okay. So, ni kalau guna Noble LM yang Pro ataupun Enterprise, dia punya model lagi cerdik. Kalau yang free account, dia kurang sikit lah. Okay. Jangan risau, data yang anda upload tidak akan di-share oleh Google. Google tak guna. Google akan guna kalau anda main dekat chat ni. Okay, kat chat ni pasal nak dekat bawah ni kan. Kalau kau tekan sini, Google akan ambil untuk buat review. Kalau tidak, Google tak ambil lah. Jadi silo lah. Okay. Cuma kalau Enterprise, memang betul-betul apa-apa tak guna. Google tak ambil data korang. Selamatlah. Jadi pada student, gunalah Enterprise punya account. Guna siswa AI, apply. Okay. Sekarang dah masuk tesis. Korang kena pergi kat Gemini guys. Gemini kita minta tolong untuk buatkan prompt. Kalau kita buat prompt sendiri tak cantik. Okay, ni prompt dia. Beritahu lah, saya tengah buat tesis. Ataupun student saya dah buat tesis. Dah submit chapter berapa, PSM berapa, benda-benda semua lah. Dan minta dia karang prompt untuk jadi reviewer yang baik ke, reviewer yang ganas ke. Macam tu lah, cakap bahasa biasa. Bahasa Melayu boleh, bahasa English boleh, kita tak kisah. Dan Noble LM akan buatkan prompt. Gemini akan buatkan prompt untuk Noble LM menjadi reviewer yang power. Ni prompt dia guys. Okay, prompt ni dah siap. Korang copy prompt ni. Copy yang ni kan. Yang start ada peranan anda dan sebagainya tu. Copy. Lepas tu pergi dekat Noble LM. Pergi dekat chat. Lepas tu kau tepek lah prompt tu dekat chat. Pergi dekat chat kan. Mana kau dah buat ni. Ni. Saya minta jadi reviewer yang sporting. Ni. Saya letak ni. Prompt pada Gemini. Saya enter, Gemini akan buatkan satu review untuk tesis yang saya masukkan. Tengoklah kalau ganas-ganas lah. Kalau okey-okey lah. Jadi boleh jimatkan masa kita lah sebagai student ataupun supervisor untuk check tesis kita okey ke tidak. Dan bagi komen lah. Komen-komen ni korang boleh lah tengok. Boleh repair ikut korang punya resources lah. Tengok nak kena repair bab 2, repair apa. Apa nak kena ubah. Tak ada summary sebagainya. Tu. Best guys. So dalam beberapa saat je kau boleh check tesis ke paper korang. Okay, yang tu dulu hari ni. Thank you.